Assalamualaikum. Hampa tengok cik, baru 2 hari misi rumput. Naik dah hujan, musim lembap. Memang cepat betul. Nak pula kau geras. Hampa tengok sendiri ni, kau geras ni. Baru 2 hari dah naik tinggi ni dah. Macam mana nak buat? Kalau biar memang naik lah. Hari ni kita nak galai tong racun sikit. Kita nak racun di kawasan sini. Hak sini ni dah sebulan dah. Hari tu palung misi rumput, palung balas racun. Dia slow lah sikit naik. Hari ni balas sekali lagi supaya dia tak naik. Kalau tidak jenuh lah misi rumput. Hai semua, hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, cik-cik balong, apa khabar cik semua? Terima kasih banyak-banyak kerana pemain tengok di channel Kebun Apa. Awal lagi tekan gear 4 dah. Cakap kuat terus. Cik, semangat cik. Hari ni hari cuti. Jadi Palung rasa hari inilah hari yang sesuai untuk Palung main ke kebun. Kita uruskan hal-hal kebun. Ayam ada 3 ekor tu nanti kita lepas sajalah. Palung main ke kebun hari ni, Palung nak tumpukan di kawasan rumah Palung yang tak siap ni. Rumah pondok yang tak siap ni. Itu kita dah misi rumput, dah cantik dah kawasan sini. Bila kita biar sebulan, nampak gayanya pertumbuhan rumput cepat sangat. Palung balas dah hari tu ni dengan racun. Hari ni kita nak balas sekali lagi lah. Racun ada sikit. Tong pun tong baru. Bancuh satu jadilah. Jom, mai. Teman Pak Long Nak keluar Pak Long lepas dulu ayam ni di kawasan yang Pak Long pagar ni. Biar dia duduk patuk-patuk. Biar dia makan-makan rumput di kawasan sini. Sementara Pak Long nak pergi ambil tong racun. Kita bancuh. Kita pergi sembuk sebelah sana. Jom. Ni tong racun automatik Palung. Tong racun automatik Palung ni Palung beli tak sampai harga RM100. Ada Palung bagi link dalam TikTok Palung. Ni hari ni Palung nak guna garan 566. Sebelum ni Palung pernah guna juga racun ni dan pernah juga guna racun cak kepala rimau yang Palung ada jual, yang bagi link hari tu kan. Yang racun cak kepala rimau tu Palung ada 2 botol lagi tapi Palung tak bawa hari ni. Yang ni juga racun jenis serak. Kalau kita tengok di sini sesuai untuk sawit, untuk kawasan limau lada hitam. Ni adalah jenis racun serak lah yang macam Pak Long cakap tadi tu. Jadi kalau kita sembuk, jauhkan sikit daripada pokok-pokok buah-buahan kita. Pak Long tak ada pokok buah-buahan kecuali pokok cempedak saja di sini dengan pokok limau, pokok-pokok yang belum berbuah. Cempedak saja berbuah dengan limau. Di kawasan-kawasan sebelah sana tu dia tak ada pokok. Kalau nak sembuk, kita buat bagi tebal sikit. Sukatan bancuhan ada dekat sini. Dia ada tulis dah di sini sukatan bancuhan untuk yang ni tong 16 liter tapi kita tak bancuh sampai 16 liter. Dah bancuh dalam 13, 12 macam tu sajalah. Untuk 10 liter. Dia cakap untuk 10 liter. 10 liter kita hanya menggunakan 2 penutup saja. Okey, dia ada tulis ni bahasa Melayu sini. Okey, kita buah ayak dulu.
Okey, cik. Siap. Mesin ni nampak tak payah cerek lah. Abang tengok ni. Awak tak? Dia guna cas ya. Tekan sini ya. Macam tu. Okey. Setiap kali cas hampa boleh guna 8 hingga 10 kali. Jadi habis 8 10 kali tu buat balik cas di rumah lebih kurang dalam sejam macam tu hampa boleh guna balik. Lah ni benda ada yang murah-murah, benda ada yang senang untuk kita buat kerja, kita guna. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Okey, jom. Ikut bola jom. Hari ni cuma nak sembok di kawasan sini saja. Kita mula daripada tiang ni, pergi sampai ke tiang sana tu. Bawa sampai sana. Ni, lurus sini saja. Cukuplah satu tong, tak payah banyak-banyak. Kita test dulu satu tong. Sebabnya kalau hampa tengok cuaca, nak hujan cik. Harap-harap hari ni Palung dapat sebuah satu racun, satu tong racun pun tak apalah. Hari ni kita usaha, kita doa dan kita tawakal kepada Allah SWT. Cik, tak cukup. Satu tong tak cukup. Tolong tambah bancuh 2 tong. Sikit lagi kawasan sana kita habis 2 tong ni cukup lah. Jom.
Alhamdulillah cik, selesai dah palung racun di kawasan sini saja dulu. Hari ni palung racun untuk test saja. Bukan sebab apa, takut hujan. Selepas kita racun, harap-harap dapatlah panas 4 ataupun 5 jam. Ni palung racun pukul 9 pagi, 10, 11, 12, 1. Kalau hujan petang nanti pun dah okey dah, alhamdulillah. Janganlah hujan pukul 12, pukul 11 lagi kan. Kalau hampa tengok cuaca di sini memang nampak gelap, tapi matahari tu dah memancar. Palung berharapkan petang nantilah baru hujan, ataupun tak hujan langsung hari ni barulah okey. Cik, jom kita pergi belah sana pula, jom. Masa meracun, kawan-kawan kita pesan dah kat Palung daripada dulu lagi. Jangan bercakap masa kita beracun dan pakailah mask. Palung hari ni tak ada mask. Jadi Palung menggunakan baju Palung lah. Kita tutup muka, dan kalau hampa tengok tadi sepanjang masa kita duduk tengah meracun tadi, hampa mungkin nampak ada bekas-bekas kesan lembu masuk. Hampa nampak tag lembu yang lama dan ada juga tag lembu yang baru. Palung lah ni Palung ambil konsep biak saja. Sebab Palung nampak lembu dia masuk daripada belakang, dia nak cross saja kebun apa sampai ke depan sana. Palung dah tutup dah pintu pagar tu. Pintu apa? Pagar tu. Dah tutup 2-3 kali. Bila tutup, depa rempuh. Tutup rempuh. Last kali Palung rasa biar sajalah. Biar lembu lalu saja. Lagipun lembu-lembu yang mai masuk ke kebun abah ni, buat masa ni lah Palung duk tengok. Dia tak makan pun pokok-pokok Palung. Dia cuma lalu sambil-sambil ragu rumput, dia keluar ke situ. Mai Palung tunjuk mai. Sebenarnya lembu masuk ikut belakang sana. Dia nak cross mai sini. Di sini ada satu lubang lah. Palung dah naik banyak kali. Nampak tengok sendiri ya. Patah, dia rempuh patah. Bubuh 2 batang pun patah. Selain daripada sini kawasan dia keluar, dia juga keluar di kawasan hujung sana. Pokok alhamdulillah tak ada masalah, okey. Lah ni Palung dah semut racun kawasan ni. Kalau dia masuk makan rumput di kawasan sini, tak ada pun sakit perut lah. Kan? Palung tak tahulah pula kok dia boleh cium bau racun yang kita baru sembok ni. Mai Palung tunjuk gambar lagi. Tu, bukan kecil-kecil lembu je. Kalau taik besar ni, tu lagi. Ni lembu besar. Lembu besar ni, inilah yang main rempuh pagar di kebun abah. Selain daripada sekok lembu tadi, Palung rasa banyak ekor yang mai masuk dalam kawasan kebun abah ni. Bab lembu tu kita cerita bab lain lah. Lain kali ada masa nanti kita cerita bab lembu dan kita perbaikkan balik kawasan yang lembu masuk dengan kawasan yang lembu keluar. Kalau kita buat hari ni, buat kerja sia-sia. Sebabnya petang nanti dia akan mai juga. Dan Palung tak pernah nampak sekok lembu pun dalam kebun abah. Sepanjang daripada Palung buat kerja dulu ni, sampai lah ni tak pernah nampak lembu ada dalam kebun abah. Yang Palung nampak adalah kesan-kesan dia saja. Cik, cukup dulu video untuk hari ni. Palung mai buat kerja dan lah buat kerja sikit. Nanti kita sambung kerja-kerja lain pula. Salam jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.